Tengok contoh soalan SABK ya. So, kamu boleh catat nanti dalam nota SABK. Okay, tajuk percakaian dari SABK. Okay, nanti boleh rujuk balik. Okay, tengok soalan. Cik Rizaki bekerja di salah sebuah pejabat kerajaan. Gaji tahunannya ialah RM56,000 setahun. Beliau memberikan derma RM500 setahun kepada sebuah pertubuhan kesihatan. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dia dituntut ialah RM10,440. Okay, baik. Okay, kat sini kita boleh catat dulu maklumat apa yang tahu. Iaitu yang pertama kita boleh tulis iaitu gaji tahunan. Gaji tahunan iaitu RM56,000 setahun. Okay, dah siap dah kira untuk setahun ya. Kemudian beliau memberikan derma RM500 setahun kepada sebuah pertubuhan kesihatan. Okay. Kesihatan ya maksudnya pertubuhan yang didaftarkan. Kalau saya pernah beritahu tu, kalau derma kat kawan-kawan kan, kalau derma kat masjid, kalau masjid tu register, kita boleh claim untuk insurans ya. Kalau macam kata bagi kawan pinjam, tak boleh lah ya. Kata saya derma kat kawan kita, tak boleh. Itu tak dikira, bukan tak boleh, maksudnya itu hanya dapat pahala je lah ya. Tiada boleh dituntut. Kemudian seterusnya jumlah pelepasan yang dituntut ialah RM10,440. Okey, pelepasan dituntut ialah RM10,440. Okey, ini pelepasan. Okey, kat sini kalau maknanya maklumat yang diberi yang kita tulis balik, ya, gaji tahunan gaji tahunan dia ialah RM56,000. Kemudian derma atau kita panggil dia, nama istilah dia adalah pengecualian cukai. Okey. Cukai dia daripada ni RM500 kan. Okey, seterusnya adanya pelepasan ya. Pelepasan pun tak payah dikira, dia siap diberi jumlahnya iaitu RM10,000